Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dekat Melaka, dekat Jasin, dekat Bomban. Dan pada hari ini kita akan membuatkan LC V1 yang standard menjadi spek 57 dan sekali overhaul. Ayo kita. Baiklah, tersebut ialah motosikal LC V1 yang masih standard dan kita nak masukkan spek 57 sekali overhaul, tukar rod, tukar bearing. Mari kita. Dan kita dah buat setakat apa yang patut dulu. Contohnya kita masukkan bearing baru. Okay, bearing full bearing C3, and then crankshaft yang dah siap tukar rod IKK. Dan bahagian ni kita tak usik-usik sangat lagi. And then bahagian head kita cabut spring valve dia, kita cabut valve seal dia, and then kita tengah fikir nak grind valve ke tak. So aku rasa mungkin nak grind valve aku rasa ingat nak grind valve sikit kot. Okay, sebab owner cakap check apa benda yang tak okey, okeykan. Okay, so kita okeykan lah. Okay, so carburetor pun kita nak kena check juga carburetor, masalah apa dekat carburetor, sebab carburetor dia sebelum carburetor original lagi. Okay, so jom geng. So enjin kita dah pasang setakat ini. Apa yang kita dah pasang dekat enjin ni, first rod dengan full bearing tadilah. Okay, lepas tu belah sini kita tukar oil pump baru, oil pump SCK racing punya. Dan belah clutch kita letak clutch plate baru, sebab clutch plate lama dia memang dah terbakar, dah hitam. So clutch plate baru kita letak, and then clutch spring baru, sebab clutch spring dia masih standard tu, nampak gegelung banyak dan nipis. Okay, dan bahagian blok dia kita pasang blok FZ lah. Okay, macam biasa blok FZ ataupun blok Y suku, tengok yang mana ada stok. Kalau blok Y suku kita kena tukar tensioner Y suku. Kalau blok FZ kita boleh pakai tensioner asal ataupun manual tensioner. Okay, dan bahagian head dia kita dah grind valve. Kita dah grind valve 4 valve ni. Dan cam dia kita pakai cam FZ original, which is dia punya pin ni tak ada lagi lah, nanti kita letak ada pin dia dekat dalam tu. So pin 2 ni kalau cam original memang tak ada, so kita kena beli asing. Okay, pandai dia buat duit tu. Lepas tu spring valve kita pakai spring valve racing yang tak keras sangat lah. Okay, tapi dia racing. Contohnya kita boleh pakai spring valve CMS ataupun ESR 2.8, mana-mana spring valve 2.8 boleh pakai. Okay, sebab cam untuk kita pakai cam FZ standard je. Okay, so untuk spek ni dia antara dua lah, cam standard FZ ataupun cam racing stage 1. Okay, macam ESR 1, SHM 1, GSM 1. Okay, tapi nak sedap pick up pakai camshaft standard cukup. Okay, sebab setup head block ni masih standard, so pakai cam racing kadang-kadang pick up dia ke laut sikit. Okay, long dia mungkin ada, top speed mungkin ada, tapi pick up memang ke laut. Okay, pakai cam ni top ada, pick up pun ada. Okay, dan aku nak pasang head dengan block apa semua complete satu enjin, and then kita nak service carburetor dia tu. Okay, kita tengok ada benda tersumbat ke apa ke, sebab owner cakap dia bawa motor tak sedap. Okay, so kita service carburetor sekali. So akhirnya motor dah hidup kat belakang tu. Okay, kita dah gantung enjin dia, kita dah masukkan coolant apa semua, dah set timing. Skru angin dia agak sensitif. Skru angin dia agak sensitif, dan timing dia alhamdulillah ada. Alhamdulillah melekat timing dia.
dan cantik lah. Bunyi dia pun sedap. Alright, so ni bunyi dia. Exhaust kita pakai TS Racing 28mm. Okay. Dan sedap lah bunyi dia. So aku nak try bawa jalan-jalan round taman dulu, tengok dia punya respon okey tak okey. Okay. So motor kita dah pasang ke set apa semua dan selesai. Okay. Dan kalau buat spek macam ni berapa? 1000 lebih je. Tak sampai 1500 pun. Kalau campur-campur barang macam clutch, oil pump apa semua bagai tu, boleh sampai lah 1500. Okay. Tu pengam-ngam lah. So kalau termasuk perjalanan korang, kalau macam sekarang ni dekat Melaka, dekat Jasin, perjalanan dalam 1.3 je. Okay. Dan campur-campur apa semua memang tak sampai 2000. Okay. Memang 100 lebih je, 150 lebih macam gitu je. Untuk motor korang yang macam enjin dah bagai, kalau nak reboot balik enjin tu, nak buat balik enjin tu dan nak kekalkan standard, kita suggest buat 57 basic ni. Okay. Sekali overhaul, kita tukar rod racing apa semua, bagi enjin tahan. Okay. So kalau nak buat, korang tekan link dekat bawah. Agak lu guys. So sekarang kita dekat kedai makan. Nama kedai ni ialah Kebun Cafe. Cafe Kebun. So dia dekat tepi rumah dia. And then depan tu ada kebun dia lah. Ada pokok kelapa, ada pokok durian, ada pokok kelapa lagi, dan macam-macam lagi. Okay? Tu ada pokok rambutan. So ni menu-menu dia. Menu-menu dia ada istimewa, gorengan, ada ubi kayu, macam-macam. Kalau kau tengok memang banyak, nasi lemak, ada lolok, lepas tu ada lempeng, cucur, semua. Memang banyak dia punya dia punya resepi. Kalah kafe-kafe hipster yang korang selalu pergi. Dan kita orang ambil ni ialah kek, tak tahulah kek kuih apa ni, tapi sedap lah. Rasa dia rasa cookie Subway macam gitu. So aku dengan wife aku memang cantik, tapi aku tak publish sangat kat korang sebab memang cantik. Okay. Takut bini-bini korang insecure, takut korang rasa macam insecure sekali. Walaupun aku tengok kata-kata viewer aku ni lelaki. So dah sampai. Dah sampai. Ini lempeng. Okay. Tadi aku order ubi. Tak order pun. Tadi aku order ubi. Ni ubi. Sebab aku dah lama tak makan ubi goreng ni. Tapi tak ada, habis. So keledek ni macam tipikal sangat. Goreng pisang pun sama kan? So tak, saya memang order. So saya tukar ke dengan saya tukar saya tukar ni ubi kayu dengan lempeng. Ya, saya tengah buat video kan. Muka dah was-was lah tu kan. Jangan sentuh. Aku dah sentuh macam gini. Jangan sentuh, nanti kena makan. Gitu. So sekali dengan popiah. So ni popiah dia. Okay. Itu dia. Nampak dah muka bini aku. Alah comel tu. Wife aku. So wife aku tengah clearkan lens phone dia. And then dia nak ambil gambar. Okay, dia ambil gambar dulu. Okay, sorry aku bisik sebab aku main introvert nak buat video makanan. 1, 2, 3. Okay, atas pulak. Okay, atas. Okay, tepi. Okay, alis sikit. Okay, bagi angle cantik sikit. Aduh. Sikit lagi. Lagi tu. Lagi tu. Kopi ya. Oh, kopi ya.
Kopi lah. I need water. Air tak sampai.